Okey korang, hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan dekat Putrajaya pula. Tapi sebelum tu kita nak makan lah dulu kan. Breakfast pagi-pagi. Kalau korang weekend kan, lepak-lepak dekat sini pagi-pagi, tak tahu nak makan kat mana yang best, korang pergi tempat ni, Grasshopper. Korang, masakan dia memang sedap. Makanan dia sedap lah. Makanan dia memang sedap korang. Tak percaya korang datang lah. Dan konsep dia macam ni. Glass house kan. Sangat premium wak. Korang tengok dia banyak section tau tempat duduk dia. Kalau tengok kat atas pun ada, kat bawah pun ada. Tapi kalau rasa tak cukup lagi, kat luar sana tu pun ada. Boleh lepak kat luar juga. Luar lah pada aku. Kalau korang nak datang kat sini, nak booking boleh, tapi untuk weekdays sahaja. Weekend tak boleh booking tempat. Sebab apa? Kadang weekend ramai sangat orang Sebab kat luar tu ada tempat yang menarik lagi tau. Kalau korang nak mengopi, mengeteh me time ke kan, ini tempat paling sesuai. Korang, kopi dia sedap tau. Aku peminat kopi, memang approve. Yang ni big breakfast dia memang sedap weh. Dan boleh kongsi banyak sangat. Tak sangka betul-betul big. Yang ni aku tak ingat. Ini makanan aku memang sedap. Aku suka makan yang macam ni. Diet-diet. Yang ni pula aku pun tak ingat. Korang, ni tempat penyediaan dia. Memang best. Tengok, teliti dia menyediakan makanan ya. Kalau nak order, korang tengok di seberang sini tu. Kat situ. Dekat situ lah. Korang boleh order makanan. Banyak korang. Ada kek-kek lagi. Macam-macam lah. Spaghetti ke apa bagai. Banyak sangat menunya ya. Korang datanglah sini. Memang best. Dan bila dah kenyang, kita lepak kat luar ni pula. Korang tahu tak kat luar ni ada apa? Taman Botani. Ni yang kita nak pergi sebenarnya. Dah kenyang-kenyang, kita lepak pula kat dalam ni. Korang kat sini memang best lah. Pada aku memang best. Korang boleh buat aktiviti pelbagai. Rasa nak melepak-lepak, rasa nak tengok pemandangan, boleh sangat. Rasa nak bawa basikal pun boleh wak. Teringin nak bawa basikal kan? Boleh. Nak bawa dengan anak ke, dengan seorang diri ke, dengan kawan ke, boleh selalu. Tengoklah tempat dia. Memang healing-healing lah kan. Rasa nak healing, korang boleh pergi kat sini. Ini pula aku nak pergi, kita nak mengayuh-ngayuh kat dalam tu. Bukan kayuh kat darat, kita nak mengayuh kat dalam tasik. Kalau korang nak cuba aktiviti ni, kenalah datang. Sebelum tu, korang beli dulu makanan ikan. Sebab apa? Kita bagi ikan makan korang. Lagi seronok. Aktiviti dia sangat-sangatlah menyeronokkan. Sambil tu boleh exercise lah kaki awak tu. Kita kayu-kayu awak. Kan? Tengok. Ikan depan mata. Bila kau bagi makan, ikan tu datang kat korang tau. Banyak gila korang. Aku tak dan rakam semua. Memang ikan dia besar-besar. Kau tengok lah. Sangat menarik ya. Kalau tengok depan mata lagi lah, teruja sangat. Kita kayu tu senang je nak handle dia. Macam kita bawa kereta je. Kan? Seronok wak. Kalau beli makanan ikan tu, belilah 2 bungkus. Puas hati. Sebab ikan dia memang jinak-jinak. Kita bagi makan, dia datang dekat sangat dengan kita. Boleh bergambar lagi. Aku teruja sampai aku tak bergambar dengan ikan. Kita seronok tengok dia makan. Kan? Mudah sangat. Kalau korang nak aktiviti family dengan tempat ni, memang sesuai. Sangat sesuai. Ikan dia cantik-cantik tau. Tapi kat sini rasanya tak boleh mancing. Tengok, sekejap letak dia datang. Boleh bukan ikan keli Bukan ikan keli. Aku tak tahulah ikan apa. Tapi memang ikan dia cantik-cantik. Kalau tengok jelas-jelas, nampak tau ikan dia cantik sangat. Menarik. Kan? Warna-warni wak. Kat dalam tak nampak sangat kan? Kalau pergi dekat-dekat, awak pergi sendiri, awak nampak lah ikan-ikan yang menarik. Jernih sebenarnya korang. Tak adalah gelap macam ni. Sebab dia dalam gambar kan, dalam kamera dia lain. Kat Sinun tu, korang boleh juga lepak kat sana. Aku tak ada nak pergi sana korang. Dekat sini pun aku dah makan masa sampai tengah hari juga. Dah ke petang jugalah. Kan? Kita mengayuh tu lama jugalah. Itu tempat dia restoran jugalah. Restoran kalau korang rasa nak lepak sana, boleh sekali. Korang datanglah ke sini. Memang mudah sangatlah dekat Taman Botani. Tempat tadi Grasshopper tu sebelah dia aja. Korang boleh makan-makan kat situ kan. Tengah hari pun ada juga hidangan makanan. Pun menarik juga hidangan dia. Memang sedap lah. Setakat ni aku apa kali pergi dah, memang aku repeat lah. Kadang-kadang nak lepak makan kan, tengah hari ke apa kan, pergi lah. Tengok ikan dia jinak kan. Jinak. Banyak lagi aktiviti tau boleh buat kat sini. Memang boleh lah. Kalau nak setengah hari, 1 hari dekat sini pun boleh lepak-lepak kan. Lepas pada tu, kalau korang nak lepak alam anda pun boleh korang. Dekat je. Dia kalau Putrajaya ni, semuanya berdekatan sahaja. Pusing-pusing boleh jumpa balik kat tempat tu. Dia besar tapi kebanyakan dia punya joint tu dia akan jumpa jugalah. Kan.
Korang boleh lah lepak-lepak sambil tengok gambar. Tengok pemandangan. Tengok-tengok gambar begitu. Try lah datang korang. Berbaloi Sangat-sangat berbaloi. Ni pula Morocco. Apa dia punya tempat Morocco tu. Aku tak ada nak masuk sebab ramai sangat bergambar dalam ni. Ada yang tengah buat live lagi kan. Tak nak kacau lah. Korang subscribe tau. Kita nak share banyak lagi tempat yang menarik. Bye-bye.